cari sirkut ni, nak cari dia ni. Tapi tu dia. Patut pun dia benam. Apa ni? Pari. Beri amoy kot. Saya so. Eji angkat amoy. Ikut pendek. Ya amoynya. You kasih kaki sama. Beri amoy ya. Bismillah. Alright geng. Aucak. Assalamualaikum. Bertemu kembali dan channel Abang Jas. Okey, hari ni 1 hari bulan ni ya. Selamat tahun baru. Happy New Year 2026. Okey, Abang Jas turun lambat sikit ada 4 kayak ni. Total semua ada 6 kayak nak turun. So insya-Allah moga hari ni ada untuk tahun baru ni moga kita berpasak ada rezeki yang baik apa nak bawa balik. Okey. Ya. Ui, penuh. Dah ada jalan Okey. Baik, hari ni ada 4 kayak ada 4 kayak, 6 kayak semua. InsyaAllah moga kami berkasar hari ni. partner aku tu. Okey. Tengah set up dulu Okey. Happy New Year Okey, Assalamualaikum. Selamat tahun baru. 1 hari bulan 1 2026. Hari ni Abang Jas turun lagi berkayak dengan brother Road Bangkok Adventure. Hari ni hari jadi dia geng Jadi bersempena dengan hari jadi dia ni 1 hari bulan 1 ni, cantik hari jadi dia geng. Tarikh dia tu. So Abang Jas ucapkan selamat hari jadi Happy birthday to you Satu. Moga kami bergasal hari ni bersempena dengan tompang dia punya luck. 1 ekor saja. Janganlah. Satu ekor 11 lah. Jap. Boleh. Okey. So kita turun. Bismillah. Awak ada semua komplit Okey geng, kita jumpa dekat spot. Bismillah. Okey geng, kita dah nak sampai ke spot tempat spot yang kita marking Okey, moga ikan masuk dah sampai. Okey, kita dah sampai geng. Bismillah. First drop. Kita dah sampai dekat spot. Tempat flat je geng, tapi laluan sirkut lah. Tunggu je geng dekat sini geng Okey, sampai spot Bismillah. Strike. Ui, sirkut ni. Ui, ikan kan sirkut. Alhamdulillah. Mantap. Dia dekat sini rupanya. Tempat cetek Okey, first catch of the day. Mantap Kita ketuk lagi sini geng Mantap lah. Mantap lah. Ambil lagi. Okey, come on. Mana jenak mana lah. Semua jenak lah. Apakah janjikan strike dia padu. Mana stop recording. Aku
strike apa ni, geng? Dia tekan terus. Sorry, geng. Masa dia ambil tadi, kamera off. Dia ni. Pelik aku. Ui. Dia tarik, dia tekan. Dia tekan. Apa lagi? Alamak. Apa ni? Buka. Lain macam dia punya. Apakah ini? Tak tahu, Pes. Bukan Mr. P gini. Aduh, sakit lengan aku. Mr. P kot. Bukan Mr. P ke ni? Harap-harap ikan. Come on. Dah naik leader, dah naik. Dah nampak. Pari. Besar. Bismillah. Pari you. Pari apa ni? Pari. Tak tahu macam mana nak naik. Ada gancu tak? Aduh. Lengan aku dah penat. Patut pun dia benam. Okay. Lidah nampak. Tu, geng. Pari apa tu? Nak tengok ekor dia, geng. Ya Allah, jangan putus. Kena kepak dia. Ekor dia pendek. Gancu kena ngam. Pari apa? Tai lalat kot. Peri amoy kot. Saiso. AG angkat dalam. Sabar je, jangan bagi tegang kan. Betul. Pari amoy Amoy. Ekor pendek. Okey, geng. Habis rescue okey, geng. Okey. Ke AJ Bani jangan cu. Boleh juga. Mari aku try gancu.
Pes, tengok Pes. Dah. Oh, kat tepi tu AJ, tepi tu. Itulah pasal aku Guys, sedih hati. AJ kena bayi. Bari. Nah, boleh. Stay je. Okey, dia dah penat. Buat tak boleh. Gancu dekat atas sikit dekat ni. Situ. Okey. Dia dah penat. Sauk ni tak muat ni. Jap. Jap. AJ nak lanjut jap. Mari, jap. Jaga. Oh, Oh, dia tarik lagi. Dia tekan. AJ tolak teh. Tolak. Okey. Jap. Sampai berapa bila? Lenguh tangan. Okey. Bismillah ya Allah. Itu dah. Aduh, hai. Nak saut takut tak muat. Dapat gancu dulu je, pegang je dulu. Sekejap ah. Ada kuat lagi tu. Kuat lagi. Tu dia tekan tu. Abang ke depan. Oh, ke depan. Sorry geng agak lama game dia ni. Harap-harap kita dapat naikkan Bismillah. Kenapa hari aku main seret. Riak moyo. Ini kali kedua aku nak kena ni. Amoy ni. Ya amoynya. You kasih kerja sama. Beri amoy ya. Bismillah. AJ kena gorgon guys. Okey. Apa itu? Kamu. Nak gancu bagi dia tenang je. Aduh, tak kena position. Aduh, dah okey ni. Dia dah. Ambil ujung muncung dia. Betul lah. Kalau dapat masuk dekat mana. Ya Allah. Jauh dah berdarah dah. Alhamdulillah. Dah gancu. Angkat je tu tau. Jap ah. Angkat cerit, tahu tak? Angkat cerit. Jap ah. Jap ah. Biarlah lepas. Tali dia jap ah. Biarlah lepas. Okey. Jap. Kali ni. Tapi biasa tak ada ni ya. Dia kat belakang, dia punya kat belakang kecil je. Kecil je Tapi AJ biarkan ekor dia terkeluar. Keluar. Ni second catch Abang Jas. Buat sikit tu, sikit. Sikit naik kat situ. Sikit jangan Bismillah. angkat. Sikit je tu. Alhamdulillah. Landed. Syukur alhamdulillah. 2036 punya catches. Mantap. Mantap. Tahun baru. Alhamdulillah, syukur ya Rabbi. Mari amoy geng. Alhamdulillah. Send kat KJ. Terima kasih Rol. Hai pin ni. Tadi tu terlepas kat sana lagi. Lucut lagi. Aduh. Kali dia. Kasar pula. Lagi pijak. Tadi masa kau lucut pun aku kena pun sama. Aduh. Dia tengah kena tadi lucut dia. Lucut dia. Tak apa. Biar ada pari. Aku seret. Kau. Sangkut. Okey geng, aku bertenang dulu geng Stop recording. Bismillah. Alhamdulillah. Okey, ekor dia dah putus ni. Alhamdulillah. Okey
Aduh. Kerupuk pun tak habis makan lagi. Memang tak buat. Okey. Okey geng jek kokang 15 gram. Pak Jerry Harry mencakuk geng dekat tepi sayap. Dekat sayap dia ni geng. Dekat apa ni, kepak ke apa kita panggil ni Alhamdulillah. Kalau yang namanya rezeki alhamdulillah betul-betul solid Alhamdulillah. Dengan menggunakan set UL je geng. Anggaran dalam 5 kilo ada ni. Ada ni. Betul lah. Ada 6 kilo ni. Mana apa ni dia punya sengat ni? Tak ada sengat lah. Parik amun tak ada sengat. Okay, geng, kita bersihkan dulu geng tempat kita ni geng banyak darah hari tu. Okey, mari kita makan telur. Kali ini kita seret dia geng. Alhamdulillah, rezeki Allah. Stop recording. Okey geng, air dah mula cantik geng okey geng, tadi AJ dekat Pulau Panjang. Masa dapat pari ni tadi, AJ hanyut sampai dia ke Pulau Panjang, ke Pulau Batu Gelama ni. So AJ terus main dekat sini dekat Pulau Batu Gelama ni. InsyaAllah. Kita cari lagi geng kita cari gelama lah. Gelama jenah target. Strike. Jenah. Alhamdulillah dia dah masuk. Jenah. Alhamdulillah. Jenah. Strike yo. Pocket. Jenah lagi. Pocket je geng. Pocket je geng. Sini. Okey geng. Jinak dah masuk ni. Tapi saiz poket lah banyak. Tapi tak apa geng. Poket pun poket lah. Jadi dia jenah. Dan rezeki kan. Dia nak bagi kita yang tu, kita ambil. Alhamdulillah. Strike. Oh, malam.
patut padu. Aku ingat jenak saiz tadi. Dia pecut terus pergi. Halang. Okey, talang geng. Dia kokang 10 gram. Budak gemuk. Okey, stop recording. Talang kalau dia makan padan kadang dengan kecil, tapi dia punya pergi macam ikan besar yang ambil. Itulah air pun dah, batu pun dah nak tenggelam ni. Strike. Oh, ini padu. Jenak ni. Alhamdulillah. Saiz baik. Ini yang kita mahu. Ini saiz lah. Lebih dari poket lah ya. Alamak. Makin ikan tu makin besar. Makin jenak tu makin saiz lah yang masuk. Okey. Ada lagi ni yang saiz riba. Jangan sangka geng, spot cetek tu tak ada ikan riba Come on. Ambil jig aku. Halo ni. Aku sudah order apa itu? Dapur media. You know how? Dapur media. Okey, later. Online kau beli? Ya, TikTok. Orang rumah call dia ni. Sebenarnya 200 lebih, jadi kasih kurang 100 lebih. Okey. Dia table glass. Yalah, okey later. Habis. Yalah. Strike. Saiz. Oi, telajak. Saiz tu. Zaini sini Zaini. Ketuk lagi. Wih. Ada juga lagi macam saiz ni macam ni sedap saiz dia geng. Saiz macam ni. Layan orang tengok geng, road ni geng dia boleh naikkan pari besar macam tu. Ikan kecil macam ni pun dia punya dia punya feel tu lah. Bila kita mancing tu geng, dia punya feel betul-betul dia rasa betul lah. Orang sini tengok ni ikan dia punya Allah lu itu ke sangkut tu. Strike lagi. Cenah lagi. Alhamdulillah. Dah banyak ni. Banyak letak dalam hash lah. Strike. Lepas. Jenah lagi geng. Alhamdulillah. Saiz goreng. Dekat sini
Dekat Pulau Batu Gelama ni banyak betul jenahak. Kalau macam ni baik tukar Pulau Batu Jenahak. Geng Pulau Batu. Kan nak lagi ni. Kan strike lagi. Tu. Ya, nak tu. Nampak tu. Saiz tu. Pulau Batu Jenahak kena kepala geng. Dia sondol geng. Okey. Malah padu aja. Jik apa ni? Tak gemuk ni. Turun lagi dekat Pulau Batu Jenahak ni. Okey geng. Syok mancing macam ni banyak geng. Jangan risau geng, ikan ni ui saiz kena lagi. Kena lagi. Dia lagi. Kita hantam. Saiz goreng hantam. Ui saiz tu. Ini geng. Okey. Ada ni, nanti ada yang masuk yang besar ni. Kita layan je yang ni. Itulah. Ada masa lagi ni. Sebab Ada. Sekejap lagi strike. Tak apa, kau rapat dengan tu. Sana banyak betul. Okey geng. Ketuk lagi geng. Nice oh. Dalam sambil kita cakap-cakap tu kan. Strike dia macam kita mancing ikan betul geng. Jam lah. Kalau dia tengah nak makan sekejapan je kan naik. Jenak tu naik. Tapi saiz-saiz poket lagi. Saiz-saiz goreng-goreng. Korang jangan risau geng, ikan tu banyak geng. Dia takkan pupus ni. Mustahil. Kata belakang ni. Strike. Strike. Nice. Okey geng Nampaknya geng hari ni Abang Jas okey lah, alhamdulillah. Rezeki dapat naik pari tadi Pari tai lalat diorang kata. Ada cakap pari amoy. Tak apalah, janji dia pari lah Saiz AJ Anggar dalam 5-6 lah, InsyaAllah. Selebih tadi tu macam korang tadi video korang tengok tadi, jenak poket lah, jenak poket yang saiz tapak tangan ada yang 3 jari tu, tapi dah boleh tapau lah tu Yang kecil-kecil tu AJ lepas lah. Tapi yang saiz boleh goreng tu AJ tapau lah. Rezeki kan geng kita tak boleh tolak rezeki macam Abang Jas bebel dalam cerita tadi tu. Okey geng so hari ni alhamdulillah ada Road Bangkok Adventure pun sentiasa gembira, happy go lucky hari ni hari Tuhau tak jadi geng. Tengok geng, macam korang tengok lah, air dia dah kotor sangat. Pergi spot yang Pulau Panjang tadi pagi pun nak cari kira serkut yang macam AJ gasak dengan Dak Zamari tu kan. AJ pergi sana, macam korang tengok tadi AJ dah masuk waypoint apa semua, dah pergi, dah betul-betul dekat spot. Tapi masalahnya air kotor dengan arus terlalu laju. Alhamdulillah nasib baik naik pari. Lepas tu bila RBA panggil Abang Jas ke Pulau Batu Gelama tadi, alhamdulillah agak bergasak jugalah dengan jenak poket tu. Alhamdulillah. So tahun ni cantik lah resort ni, pembukaan tahun 2026 ni 1 hari bulan 1. So okey ke. Kita jumpa nanti dekat darat Stay tune.
Okey, akhirnya kita dah nak sampai ke darat nak landing lah. So abang prepare dulu lah. Abang just prepare dulu lah. Wah, melintang melintang, membujur lalu melintang kukang What? Okey. Kita dah sampai ke darat So abang just susun ikan nanti Okey. Stay tune. Wah. Wih, banyak geng jenak-jenak ni Alhamdulillah. So kita susun nanti dekat darat nanti 5,5. Bismillah. 5,5 jadi Bismillah. Oh, Zaini yang tepat. Hampir. Oh, 5,5. Betul lah, champion Ya, champion lah. Orang hari jadi memang champion Terima kasih. Oi. Betul-betul 5 kilo. 5 kilo setengah lah. 5 kilo 300 gram. Alhamdulillah. AJ Anggar mula-mula tadi dalam 5-6 kilo. Bila dah naik darat, AJ rasa macam ringan pula. Jadi 4 kilo. Zaini 5,5. Maknanya paling dekat Zaini. Memang dia handal lah. Okey, stay tune So hasil abang Jas hari ni Alhamdulillah, sisi petang pagi tadi dapat naikkan kerapu. Pari ni geng rezeki abang Jas lah. Abang Jas sebenarnya nak seret-seret, main seret-seret, teknik seret tu, nak naikkan sirkut, cari sirkut. Tercedok geng. Pari tai lalat ni geng Pari amoy kata diorang. Dengan bila dah pergi Batu Gelama, ni lagi hasil abang Jas. Oh, jenak-jenak ni geng Boleh geng, saiz-saiz goreng, ada saiz poket, ada saiz yang saiz pinggan, saiz hidangan Alhamdulillah. Itu lagi macam korang tengok tadi. Alhamdulillah. Hari ini 1 hari bulan 2026 hasil baik alhamdulillah. Alhamdulillah. So alhamdulillah. InsyaAllah berjumpa lagi kita next video Okey brother, selamat hari jadi Okay, mudah-mudahan rezeki, insyaAllah panjang umur, sehat, selalu badan selalu Alhamdulillah. InsyaAllah. Okay brother. Kek Kek tu. Fish cake nanti kita buat kan. Fish cake untuk RBA. Oh geng, ada sirkut lagi lah tadi geng Abang dah lupa nak review tadi. Alhamdulillah. Okey. So abang Jas letak lah macam ni. Susah nak letak dekat hash. Biasa abang Jas letak susun dekat atas hash ni kan. Abang Jas review lah hasil yang abang Jas dapat. So alhamdulillah. Ni lagi. Ada sirkut ni tadi. Abang Jas lupa. Sebenarnya target hari ni nak cari sirkut ni, nak cari dia ni. Tapi tu dah plan tu dah lari. Okey, bye. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum.